Imam Ibn Athaillah Sakandari mengatakan dalam kitab hikamnya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah SWT bermakna dia mengikat nikmat Allah SWT. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah SWT, tidak bersyukur kepada Allah, bermakna dia ingin nikmat itu terlepas daripada dirinya. Kerana janji Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat tersebut. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, Allah kata azab aku sangat pedih ke atasnya. Allah akan memberi balasan azab dan siksaan ke atasnya. Sekali Nabi Musa AS lalu di kawasan kampung, dan beliau terjumpa dengan seorang lelaki yang kaya. Dia kata, wahai Nabi Musa, kamu hendak munajat kepada Allah, tolong minta daripada Allah untuk kurangkan harta aku, kerana aku melihat harta aku terlalu banyak dan kadang-kadang aku leka dan lalai dengan harta aku sehingga aku lalai daripada beribadah kepada Allah. Minta Allah tarik sedikit daripada nikmat harta aku. Nabi Musa AS mengatakan insya-Allah. Kemudian Nabi Musa AS meneruskan perjalanan. Kemudian terjumpa lelaki yang lain yang miskin, yang hanya mempunyai sehelai kain yang menutupi badannya. Maka beliau mengatakan, wahai Nabi Musa, engkau hendak munajat kepada Allah, engkau adalah kalimullah, tolong serukan kepada Allah SWT, kurniakan aku nikmat, aku dalam keadaan miskin. Maka Nabi Musa AS munajat kepada Allah dan mengadukan kepada Allah perihal kedua lelaki tersebut. Maka Allah SWT memberi jawapan kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, beritahu kepada si kaya untuk berhenti daripada bersyukur kepadaku, dan beritahukan kepada si miskin untuk sentiasa bersyukur kepadaku, kalau tidak aku akan tarik walaupun satu helai kain yang berada di atas badannya. Nabi Musa AS pulang daripada munajatnya kepada Allah, dan Nabi Musa AS berjumpa dengan lelaki miskin. Wahai lelaki miskin, Allah memberitahu kamu untuk bersyukur kepada Allah, kalau tidak sehelai kain yang menutupi badanmu ini juga akan ditarik oleh Allah. Bagaimana aku nak bersyukur kepada Allah, wahai Nabi Musa, aku dalam keadaan miskin begini. Allah hantar angin, tiupkan badannya, dan helai kain tadi dibawa jauh ke negeri lain, dan dia dalam keadaan tanpa pakaian. Nabi Musa AS teruskan perjalanan dan berjumpa dengan lelaki kaya tadi. Wahai fulan, Allah Ta'ala mengatakan, jika kamu ingin ditarik nikmat harta ini, maka berhenti bersyukur kepada Allah. Maka si kaya tadi mengatakan, wahai Nabi Musa, bagaimana aku dapat melakukan yang sedemikian? Semua yang aku dapat ini adalah daripada Allah, dan aku wajib untuk mensyukuri di atas nikmat Allah. Aku tidak dapat berhenti daripada bersyukur. Maka kalau begitu Nabi Musa AS mengatakan, selagi kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat kepada kamu.